Perjuangan dakwah jihad ummah ini adalah milik Allah. Kehilangan pendakwah daripada pesada dakwah tidak bermakna terhentilah dakwah. Cuba kamu semua lihat. Kehilangan Ashabul Kahfi dari kampung halamannya selama 300 tahun tidak menjadikan kaumnya terus berada dalam kesesatan. Sebaliknya mereka telah menjadi orang-orang yang beriman. Hari ini Allah hadirkan Walid dan semua jemaah yang setia bersama Walid. Selepas pemergian Ashabul Kahfi, untuk apa? Untuk kita bersatu hati, satu fikir ke arah jalan jihad untuk ummah. Kamu patut rasa bersyukur kerana kamu semua berada di sini ditemukan dengan Walid. Kerana Allah memberi peluang kepada kamu semua untuk menjadi insan yang berdakwah kepada agamanya di akhir zaman ini. Oleh kerana itu, kita kena hati-hati dengan syaitan yang sudah tentu cemburu dengan penyatuan hati kita. Habibah mana? Tak nampak dia malam ni. Dia tak sihat ke? Tanya je. Habibah dihantar ke Labuan untuk membetulkan semula hatinya. Tapi kenapa ni? Itulah akibatnya bila seorang perempuan tidak dapat menerima takdirnya, menolak ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala Alhamdulillah. dan tidak bersyukur. Ini saja yang ingin Walid ingatkan kepada jemaah-jemaah Walid yang Walid kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.